betina ayam jantan suka berkokok di pagi hari. Puji syukur kepada Tuhan mempertemukan kita di kesempatan ini. Adakah rakan-rakan pernah merasai pengalaman percintaan? Dan apakah yang dimaksudkan dengan percintaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madan. Nama diberi adalah Nordamia binti Sahari Nazri dan berusia 14 tahun. Saya merupakan anak didik SMK Sungai Manik ataupun lebih dikenali sebagai Sigma. Kod sekolah saya adalah AEA 5072. Pada masa lapang, saya gemar mengisi masa dengan membaca buku. Jadi, dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi salah satu buku yang pernah saya baca dengan judulnya Pematah Hati yang Tak Dirindukan. Percintaan merupakan satu ukuran asas pengalaman manusia yang memberikan perasaan kasih sayang, tarikan, asas kemesraan, perasaan tertarik dengan hubungan kepada alam, benda hidup ataupun makhluk lain. Ia dapat ditunjukkan melalui perasaan, emosi, kelakuan, pemikiran, persepsi dan juga sikap. Namun, perasaan cinta dapat menimbulkan kesan-kesan negatif sekiranya terlalu didedahkan kepada remaja yang masih di alam persekolahan ataupun golongan kanak-kanak yang masih di bawah umur. Mereka seharusnya memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pembelajaran. Buku karya penulis-penulis muda Islam ini mempunyai 3 bab dan pada setiap bab terdapat pelbagai topik dan kata-kata motivasi yang dikarang oleh penulisnya sendiri. Buku yang diterbitkan oleh Masjid Sendirian Berhad pada tahun 2018 ini sedikit sebanyak ada kaitannya dengan diri saya sendiri sebagai seorang pelajar. Daripada kulit buku yang dapat kita lihat, terpapar sebuah bentuk hati yang terbelah dua yang menunjukkan kehancuran hati seseorang apabila terpaksa kehilangan orang tercinta. Tetapi buku ini sebenarnya menekankan nasihat-nasihat agama supaya pembaca dapat merasai kesedaran untuk berhijrah kepada Allah dan mengetahui pandangan Islam tentang cinta. Buku ini mengupas tema cinta dan ujian hati, khususnya situasi di mana seseorang terpaksa reda apabila cinta tidak kesampaian dan ditinggalkan. Antara intipati plot, manuskrip bermula dengan hadis, tidak pernah terlihat dua orang yang saling mencintai seperti pernikahan. Penulis memberi pesanan untuk tidak meratap, sebaliknya terus memperbaiki diri, berhijrah dan mendekatkan diri kepada Allah. Antara nilai-nilai yang boleh kita ambil sebagai panduan hidup adalah seperti redha dan teruskan hidup, perbaiki diri dan dekatkan dengan Allah, dan juga merelakannya pergi daripada tersakiti. Terdapat juga perkataan-perkataan yang jarang saya jumpai, seperti perkataan raison d'être yang bermaksud justifikasi kewujudan, Machiavellianisme yang merupakan nama bagi personaliti, dan quid pro quo yang bermakna sesuatu untuk sesuatu. Secara pribadi, saya merasa buku ini amat sesuai bagi mereka yang baru mengalami putus cinta atau kekecewaan, atau yang ingin memahami bagaimana perspektif Islam mengatasi emosi hati. Ianya bukan sekadar memberi semangat, malah ia juga membimbing kita untuk tetap beriman dan bertindak. Saya sangat mengesyorkan buku ini kerana harganya yang mampu milik untuk murid-murid seperti saya. Berarak awan di langit biru, sedar tak sedar sudah pun mendung. Masa berjalan begitu laju, sedar tak sedar sudah di penghujung. Maka dengan ini tamatlah resensi buku saya pada hari ini. Jika ada kesalahan, maka perbetulkan. Jangan disebabkan satu
kesalahan, 1000 kebaikan dilupakan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.